So nanti gewang kau je berenang kat sana. Ni kita biar ajak. Tapi kena jaga lah. Buatnya di ikan makan sebara tarik kuat tu. Assalamualaikum geng. Kita jumpa kembali dalam video aku, dalam channel aku ni, One Krangler Caster. Pada yang dah subscribe channel aku ucapkan terima kasih banyak-banyak geng. Dan kepada yang baru jumpa video aku ni, baru jumpa channel aku ni, jangan lupa subscribe geng Okay geng. Untuk video aku kali ni, aku sebenarnya nak test gewang. Aku nak test gewang ni dia punya warna lah. Sebab ada yang kata untuk air keruh warna ni gila, jenis warna ni gila. So aku ada tanya dekat satu grup lah. Kalau korang tengok, ni color yang aku tanya. Dan banyak jugalah yang komen-komen kena pakai warna ni, kena pakai warna ni. Dia yang cakap warna ni, ada yang cakap warna hijau, warna terang-terang. Aku terimalah pendapat tu, pendapat masing-masing. So tak apa, kita cuba je gewang yang color tersebut. Kita tengoklah macam mana kan. Okey geng, kita layan lah geng. Okey geng, ni air sungai keruh. Air sungai keruh dan dia laju. Ni kita test gewang ni dekat spot yang sama. Kita mancing dekat spot yang sama je. Sebelum tu aku nak cerita aku punya setup ni. Korang boleh baca kat bawah ni lah spek dia. Tapi aku tak nak claim ni ultralight. Aku bagi dia light rojak. Okey, aku punya setup light rojak Okey, jom. Okey geng, inilah gewang yang kita nak test. 3 color neutral, ni color solid putih lah. Yang ni color merah. Okey, kita test color ni dulu. Kita try je lah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Cantik action dia kan. Gewang ni berharga RM2.60 je. Beli kat Shopee daripada China. Tapi dia punya action dia memang cun lah. Kalau tengok, kalau korang boleh nampak. Okey geng, dah 15 minit dah aku kas. Tak ada apa-apa ketukan pun. Kita try guna warna yang kedua pula. Okey, tengok ni warna dia. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Warna yang kedua. Action pun cantik. Kalau korang boleh tengok dia punya berenang dia. Nampak kan? Okay. Gewang ni dia bersaiz 4.5 cm. Kira 45 mm lah. Berat dia 5 gram.
Okey geng, dah 15 minit dah try. Pun tak ada juga yang ketuk. Ada yang kata color terang bang, color oren, color hijau. Okey, aku tak ada mino tapi ada crankbait 3.5 gram. Apa kita try? Hijau. Hijau ah. Okey, jom. Okey geng, tak ada juga. Aku dah try ni tak ada juga 15 minit, tak ada. 15 minit yang ni pun tak ada juga. Tak ada ketuk-ketuk. Okey, sekarang last kita pakai yang neutral. Okey, last warna neutral. Bismillahirrahmanirrahim. Strike ya, strike sebarau. Makan depan. Dia ambil neutral geng. Saiz comel. Neutral dia ambil. Okey. Penat geng. Tu yang guna casting hanyut jap. Kalau dah penat kan, jangan guna teknik casting hanyut. Dah penat sikit lah. So nanti dewan kau dia berenang kat sana. Kita biar ajak. Tapi kena jaga lah. Buatnya di ikan makan sebarang tarik kuat tu. Strike dah kan. Kena casting hanyut. Oh. Strike je. Aku guna casting hanyut strike. Oh. Okay geng, itu je lah. Aku punya test neutral. Yang tadi tu tak kira, yang aku main trolling tu tak kira lah. Sebab aku dah tukar spot. Aku pindah geng, sebab sana dah panas. Panas aku tak tahan duduk sana. Sana tadi makan depan, pakai neutral. Lepas tu dekat area sini rasanya aku main trolling, makan kan neutral.
Tapi tak kira sebab aku pindah spot Sekarang ni aku nak test gewang-gewang yang aku dah modify lah geng. Aku modify dia punya lidah, gewang-gewang kecil-kecil. Dulu action dia tak cantik, lepas tu aku dah modify. Aku tukar lidah dia, action dia jadi cun geng. Adalah beberapa gewang yang aku dah modified. So kita try lah gewang-gewang yang aku modified ni. Kita tengok ikan apa yang mencangkuk. Okey geng, jom. Strike geng. Kenapa tak tahu ni. Oh, separuh geng. Pakai gewang yang aku modify geng. Dia punya action cun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Okay, semoga membesar dengan sihat dan makan umpan aku balik. Okay, terima kasih. Okay geng, sampai situ je lah video aku kali ni. Tadi aku mancing pagi pukul 8, sekarang dah pukul 11. Dah panas lah geng. Sekarang ni dia punya panas dia macam tak tahan. So harap korang enjoy lah video aku kali ni. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi menonton daripada awal sampai akhir tadi. Dan pada yang baru jumpa channel aku, jangan lupa subscribe geng. Okay geng, kita jumpa lagi lah, InsyaAllah. Apa-apa pun geng, set murah bukan halangan. Okay.